Katakan ini data saya download daripada sistem dan sekarang ni untuk saya buat analisa, saya perlu delete 2 baris atas ni dengan 1 baris grand total ni sebelum saya buat analisa. Macam mana kita nak buat secara automatik? Jom saya tunjukkan dalam satu hari satu function. Sebelum tu, jangan lupa klik link 3D profile untuk offer Ramadan dan Raya. Kita boleh pakai function drop, tapi kita perlu buat dekat sheet yang berbeza. So, kita tambah sheet. Saya namakan dulu dia sebagai drop. Masukkan sama dengan drop, buka kurungan. Array tu table kita tadi. So, pergi kat table ni balik. Select keseluruhan table. Select keseluruhan table ni, koma. Row tu adalah row mana yang you nak delete. Kalau you nak delete row yang atas ni, dia kira daripada sini. 1, 2. So, masukkan nombor 2. Tutup kurungan. Tekan enter. So, sekarang ni kita tengok dia dah delete 2 row atas. Tapi masih ada grand total dekat bawah. Untuk buang grand total kat bawah ni, kita repeat sahaja function drop tu. Dekat formula bar ni, kita masukkan lagi sekali. Drop, buka kurungan. So, array dia adalah data yang kita dah bersihkan ni. Koma. Kita nak tolak row yang bawah. So, bawah kena ada negatif. 1 row saja. So, masukkan 1. Tutup kurungan. Dan tekan enter. Dah siap dah. Mudah kan? Function drop ni hanya ada pada 2024 dan 365 saja. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan juga share.